Tak apa. Kalau buat side job nanti, kalau awak dah usaha juga nak pergi buat lesen tapi JPJ tutup, tak apa awak bagi tahu je dia. Oh, boleh budi bicara. Ada budi bicara lah. Tapi Kena kalau bawa contoh dia hati-hati, nampak Oh, bangun kat situ terus. boleh kena bawa hati-hati lah, tak ada langgar lampu isyarat. Kita orang boleh butakan lagi lah mati kita orang tu kalau awak tak ada lesen sebab JPJ tutup. Bobo. Butuh SCT lah tu. Weh, Ya, cik. Kita jumpa lagi. Saya warga baru lah. Lesen tak ada. Yelah. Nak pergi buat kerja lori Okey. boleh ke, cik? Boleh, tapi kita orang terpaksa saman awak lah. Sebab saya pun dah ingatkan tadi jangan langgar traffic light. Saya langgar traffic light tadi? Tadi awak merah tadi. Oh, ya ke? Alah. Minta maaf, cik. Tak nampak. Siap fly lagi tu. Saya tengok map tadi nak laju pun. Tengok map mana nampak atas tu. Okey, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. selamat. Saya duit pun tak ada. Macam mana cik nak sama saya? Baru nak pergi cari Boleh. duit. Ni kat kuasa saya. Kok mat? Encik tahu apa kesalahan je? Langgar lampu syarat je kat tadi. Betul. Tapi saya tak perasan. Cik. Tak buat. 3 saat. Motor. Naik motor dulu. Ada pembestian mana lagi? Alah, cik lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tadi saya berhenti lah. lampu isyarat tu. Itu depan tu ada lagi lampu isyarat. Ada 2 kali. Jenuh nak berhenti Awak lagi. Tadi yang Gimana first tu, tuan? yang first tu saya berhenti. Yang kedua tu tak perasan, ada lagi lampu punya. Lagi. Macam mana? Saya dah lepas baru dia merah kan. Tadi kan saya berhenti. Di hijau tu saya jalan. Itu naik flyover tu, betul dia merah kan. Kira Tak jalan apalah, tu. pergilah. Tak apalah, pergilah. Okey, Cepat. Saya kira sampai 10. 1, Okey, lari. 2, 3, 7. Masih cik. Pula ada Roblox lah. Okey je, boleh minta turun dari kenderaan je. Cik, nak pergi JPJ tutup ke hari ni? Nak buat lesen. Tutup. Assalamualaikum, Sebentar lagi cik.